Di mana identiti bahasa Melayu? Di mana identiti Malaysia? Kalau nak dilihat di Kuala Lumpur, DPR Malaysia ngamuk gara-gara bahasa Melayu. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat DPR Malaysia dibuat geram setelah melihat kondisi bahasa Melayu yang kian terpinggirkan di negaranya sendiri. Para anggota Dewan meluapkan kemarahan dalam sidang, menilai bahwa bahasa kebangsaan itu sudah tidak lagi dihargai baik oleh pejabat pemerintah maupun masyarakat umum. Ironisnya, bahasa yang dahulu dijunjung tinggi sebagai identitas bangsa kini justru kalah pamor oleh bahasa Inggris, bahkan di instansi resmi pemerintahan sekalipun. Kemarahan itu memuncak ketika beberapa pejabat tinggi Malaysia kedapatan memberikan pidato dan laporan resmi dalam bahasa Inggris, sementara bahasa Melayu hanya dijadikan pelengkap simbolik. DPR menilai hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap warisan budaya bangsa dan mencerminkan rendahnya rasa kebanggaan nasional. Beberapa anggota Dewan bahkan menuduh pemerintah gagal menjaga marwah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. di mana identiti bahasa Melayu? Di mana identiti Malaysia? Kalau nak dilihat di Kuala Lumpur, kalau sudah tidak ada tulisan-tulisan Melayu dipaparkan dalam papan-papan tanah di tengah-tengah ibu kota, kota raya. Kenapa dalam ibu negara kita, Kuala Lumpur, negara Malaysia ni ada ibu negara? Nak melihat identiti Malaysia, melihat identiti negara, lihat di Kuala Lumpur. Kenapa di Kuala Lumpur kita tidak boleh patuh kepada arahan DBKL untuk meletakkan penggunaan papan tanah bahasa Melayu? Boleh guna bahasa lain, tapi bahasa Melayu itu bahasa yang utama. Titah tuanku yang dulu yang Maha Mulia tuanku menyebut mesti dijaga kedaulatan negara ni walaupun hanya seketul batu karang. Saya nak menyentuh tentang isu bahasa Melayu. Ini juga simbol kedaulatan negara yang disebut oleh Marang dalam ucapan tadi. Kita dapati juga ada mesyuarat agensi-agensi kerajaan dan GLC, syarikat-syarikat korporat berkaitan kerajaan. Dalam mesyuarat itu tidak menggunakan bahasa Melayu. Walau semua yang hadir mesyuarat itu orang Melayu. Menteri-menteri, Timbalan Menteri juga ada yang tidak begitu fasih, seorang dua bahasa Melayu. Timbalan Speaker fasih bahasa Melayu. Terima kasih. Sepatutnya perkara ini menjadi perkara asas yang mesti semua orang hormati dan semua orang kena faham. Berapa puluh tahun negara kita merdeka menggunakan bahasa Melayu, tidak ada masalah pun. Kenapa sekarang mula ditimbulkan polemik itu? Kita juga dapati suatu perkara yang telah pun merobek ataupun mengusik keharmonian sosial ini ialah apabila berlaku di Universiti Melaya dalam Spring Festival Gala 2025 Januari baru-baru ini, lagu negara lain dinyanyikan terlebih awal berbanding lagu kebangsaan. Ini tidak patut berlaku. Sepatutnya lagu negara kita, lagu kebangsaan inilah dinyanyikan dahulu, paling awal dalam mana-mana majlis. Kenapa perlu nyanyi lagu negara lain? Kita duduk di bumi Malaysia. Kalau kita pergi negara itu nyanyi lagu negara itu munasabah. Tapi duduk di bumi Malaysia, tanah Melayu, nyanyilah lagu negara kita, apa nak malu? Itu identiti kita yang kita kena jaga. Itu juga termasuk dalam kedaulatan negara yang ditegur, disebut dengan tegas oleh Duli Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Ada juga video paparan Tahun Melawat Malaysia 2006 yang tadi dipaparkan video masjid yang telah pun kita sebut sebelum ni. Itu salah satu perkara yang kita tegur. Maka tuan-puan yang di-Pertua, kerajaan, ahli parlimen, ahli politik, semua pihak sebelah sini ataupun sebelah sana perlu bertegas dalam hal ini. Jangan biarkan ianya berulang, kerana inilah penyebab kepada berlakunya ketidakharmonian dalam negara kita. Sepatutnya kita Menteri KPKT baru keluar berita. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan makan makanan lain pun no problem. Tapi identiti Malaysia tu kena ada. Biar datang ke Malaysia dia nak tengok ini Malaysia. Dia tak nak datang ini ialah negara lain. Kalau kita pergi Korea, kawan-kawan tersebut tadi, pergi Korea, kita ni Korea. Kalau pergi Jepun, ini Jepun, kita tahu. Tak pula mengurangkan pelancongan kalau kita tunjukkan identiti Malaysia. Malaysia mesti. Dan kita tahu bahawa orang nak tengok bahasa Malaysia ni bahasa yang mudah dipelajari. Kenapa kita mesti nak tukar pula? Ini pelbagai bahasa, pelbagai budaya. Pelbagai itu ialah dalam arti kata pelaksanaan. Tapi dari segi undang-undang termaktub bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi dan kita mesti menunjukkan identiti kita. Boleh celah, Arau. Antara bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia.
Ni, itu kita dah tahu. Arau, kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Arau sudah jam. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah Arau, jawab saja. Ya atau Jawab sajalah. tidak. Soalan senang. Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat, kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul. Jadi pelbagai bahasa rasmi. dibenarkan. Bahasa Perlembagaan Melayu, Ini bahasa dia. Cina dan Cina. Hari ini nampak Betul, Arau, betul, orang yang betul. menentang bahasa Malaysia di Saya tak menentang. Saya menghormati Sepatutnya kita bahasa jadi rakyat Malaysia. Malaysia. Sepatutnya kita jadi Menteri rakyat KPKT Malaysia. baru keluar Cintakan berita. negara ini. Betul. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Arau, Kampar dan juga Raup duduk. Saya duduk. Masa dah habis semua ramai. Saya nak last. Duduk. Perlembagaan bagi semua orang guna bahasa Melayu dan juga lain-lain bahasa. Duduk. Pengacau dia mengacau. Duduk. Landing. Arau habiskan tak akhir sekali. Okey. Saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi dan juga Menteri, dan saya menyeru supaya rakyat Malaysia, marilah kita bersatu padu dengan pendekatan bahasa, seni, mematuhi undang-undang. Okey. Ni tak ada apa ni, dah jadi bergaduh kita sekarang. Okey. Kalau cuba nak mempertahankan sesuatu identiti. Terima kasih Tan Sri. Baik, sekarang saya jemput Menteri buat pengulungan. Tak hanya di kalangan pejabat, masyarakat pun dinilai ikut berperan dalam merosotnya penghargaan terhadap bahasa Melayu. Banyak warga muda Malaysia yang lebih memilih berkomunikasi dalam campuran bahasa Inggris dan slang internet ketimbang bahasa Melayu baku. Di media sosial, tren Melenglish atau campuran Melayu-Inggris justru semakin populer, membuat DPR semakin gusar karena khawatir generasi muda akan kehilangan jati diri linguistiknya. Bahkan bahasa Indonesia sekarang ini pun sangat mempengaruhi masyarakat Malaysia. Jadi kamu kena pandai membezakan antara bahasa Malaysia dan bahasa apa? Indonesia yang selalu kamu nampak di mana? Di mana kamu selalu nampak tuh? Di TikTok. Jadi macam mana cara membezakan adalah yang pertama kalau kamu rasa kamu tidak pasti itu bahasa Melayu kah, bahasa Malaysia kah atau bahasa Indonesia, kamu tanya kepada siapa? Cikgu. Kalau bukan dengan cikgu boleh tanya kawan-kawan, ibu bapak ataupun adik-beradik kamu, kakak abang. Kemudian yang kedua, kamu kena selalu membaca buku cerita dalam bahasa Malaysia supaya kamu dapat membezakan mana satu bahasa Malaysia dan mana satu bahasa apa? Indonesia. Kurang-kurangkan melihat video yang dalam bahasa Indonesia. Kan ada bahasa lain, bahasa Inggris. Adakah bahasa Malaysia tuh di dalam TikTok? Adakah? Tengoklah bahasa Malaysia banyak. Tapi kalau kamu sudah pandai bahasa Malaysia macam cikgu, tidak sudah halangan untuk kamu tengok banyak-banyak bahasa Indonesia pun tidak apa. Supaya kamu punya karangan itu tidak bercampur. Kemudian, kamu selalulah bercakap di dalam bahasa Malaysia. Kamu kena pandai membezakan mana bahasa Malaysia, mana bahasa Indonesia, mana bahasa ibunda kamu sendiri di sini. Faham? Bolehkah? Kemarahan itu memuncak ketika beberapa pejabat tinggi Malaysia kedapatan memberikan pidato dan laporan resmi dalam bahasa Inggris, sementara bahasa Melayu hanya dijadikan pelengkap simbolik. DPR menilai hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap warisan budaya bangsa dan mencerminkan rendahnya rasa kebanggaan nasional. Beberapa anggota dewan bahkan menuduh pemerintah gagal menjaga marwah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Itulah gambaran bagaimana DPR Malaysia kini tengah kebakaran jenggot gara-gara bahasa Melayu yang makin tak dihargai di negerinya sendiri. Sementara itu, Indonesia justru semakin bangga menjaga bahasa persatuannya yang berakar dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Indonesia. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kabar menarik lainnya.